Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aisyah binti Dzulkifli. Untuk benar-benar mahir berkomunikasi dalam bahasa Arab, bukan sekadar menghafal perbendaharaan kata. Terdapat 5 perkataan penting yang wajib difahami. Hazil kalimat tusamma adawatul istifham wa hiya allati tustakhdamu li tarhil as'ilah. Perkataan ini dinamakan alat pertanyaan, iaitu yang digunakan untuk mengemukakan soalan. Yang pertama, man, siapa? Man tustakhdamu li su'al anil ashkhas. Man digunakan untuk bertanya tentang orang. Sebagai contoh, man anta? Siapakah anda? Wal jawabu yakunu adatu bi ismi syakhsin. Jawapannya biasanya berupa nama seseorang. Yang kedua, ma wa maza, iaitu apa? Ma wa maza tustakhdamani li su'al anil asya. Ma dan maza kedua-duanya digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara atau benda. Ma lazimnya diikuti oleh kata nama, manakala maza lazimnya diikuti oleh kata kerja. Sebagai contoh, ma haza, haza kitabun. Apakah ini? Ini adalah sebuah buku. Manakala maza, maza taf'alu? Aqra'u. Apakah yang anda sedang lakukan? Saya sedang membaca. Yang ketiga, mata. Mata tustakhdamu li su'al anil zaman. Mata digunakan untuk bertanya tentang masa. Sebagai contoh, mata tazhabu ilal madrasah? Azhabu sabahan. Bilakah anda akan pergi ke sekolah? Saya akan pergi pada waktu pagi. Yang keempat, aina, di mana? Aina tustakhdamu li su'al anil makan. Aina digunakan untuk bertanya tentang lokasi atau tempat. Sebagai contoh, aina baituka? Baiti qaribun minal masjid. Di manakah rumah anda? Rumah saya terletak berhampiran dengan masjid. Dan yang terakhir, kaifa, bagaimana? Kaifa tustakhdamu li su'al anil hal awil tariqah. Kaifa digunakan untuk bertanya tentang keadaan atau cara sesuatu perkara dilakukan. Antara contoh yang paling kerap digunakan, kaifa haluka? Ana bi khair, alhamdulillah. Apa khabar anda? Saya sihat, alhamdulillah. Marilah kita rumuskan kelima-lima kata tanya ini. Yang pertama, man, siapa? Yang kedua, ma wa maza, apa? Yang ketiga, mata, bila? Yang keempat, aina, di mana? Dan yang terakhir, kaifa, bagaimana? Idza hafizta hadhil kalimat khamsah, satastati'u an tas'ala an ayyi syai' takriban. Sekiranya anda menghafal kelima-lima perkara ini, anda akan mampu bertanya tentang hampir apa jua perkara. Kelima-lima kata ini sebenarnya merupakan asas utama dalam perbualan seharian. Dengan menguasai kelima-limanya, anda akan mampu mengemukakan soalan yang sebenar, bukan sekadar menghafal ayat daripada buku teks semata-mata. Falnatadarrib 'alaiha ma'an, soalan-soalan hatta tusbiha juz'an min lughatikal yaumiyah. Marilah kita berlatih bersama soalan demi soalan sehingga ia menjadi sebahagian daripada bahasa harian anda. Syukran jazilan ala istima'ikum wa intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.